Berikut beberapa sebab mengapa kita kena pilih emas. Nombor 1, nilai emas kekal stabil. Harga emas cenderung meningkat dalam jangka masa panjang dan tak mudah dipengaruhi oleh inflasi. Nombor 2, aset fizikal yang nyata. Emas adalah aset fizikal yang boleh disimpan, dijual atau dipajak jika perlu. Pelaburan mudah difahami, tidak memerlukan kemahiran teknikal yang rumit untuk membeli atau menjual emas. Menabung emas, pilih platform yang sah, contohnya Public Gold atau kedai emas berlesen yang diiktiraf. Dapatkan ilmu emas dan kewangan untuk elak skim pelaburan emas palsu. Jangan terlibat dengan skim yang menjanjikan pulangan tetap kerana emas tidak memberikan dividen. Jika ingin kaya, fokus kepada pelaburan yang sah dan berlandaskan aset nyata seperti emas. Pastikan kita membuat penyelidikan mendalam sebelum melabur dan jangan mudah terpedaya dengan janji pulangan yang tidak realistik. Pada yang mudah, rujuk sahaja guru emas dan kewangan. Jom saya bantu.